Skuter CC 250 yang paling murah dan ramai orang cari sekarang, ini dia Aveta Nova 250 yang duk korang request sangat ni. Motor ni ramai orang cari sebab apa? Unik. Depan dia memang lawa, sebiji dah macam S-Max. Tapi yang paling uniknya lagi sebab apa? Panjang dan lebar motor ni sebiji macam kau bawa motor NMAX. Dan bila kau pegang bawa motor ni sebiji macam bawa motor NMAX. Dengan rendahnya lagi, so boleh imagine tak? Motor NMAX yang cc 250cc. Macam mana feel dia? Sebenarnya paling best motor ni sebab apa? Sebab ni harga 250cc antara yang paling murah. Harga dia 14,388. Yang paling bestnya dengan harga 14,000 lebih tu, macam-macam sistem kau dapat dengan dia punya siap dengan dashcam lagi, dengan skrinnya LED-nya lagi dan macam-macam lagi teknologi. 14,000 lebih tu dah sama dengan macam motor NVAC dengan ADV dah. Tapi macam-macam boleh dapat 250 pula tu. Motor ni motor cc 250 antara yang paling murah. Harga dia boleh imagine 250 harga 14,388. So ni aku kebetulan kat CA Kajang, dia ada stok. Kedai lain memanjang tak ada stok. So boleh nampak kat sini lah. Motor ni yang best sebenarnya aku cakap, motor ni memang dicipta khas sesuai untuk main town. Sebab apa? Dengan berat badan 165kg, berat body motor ni, so agak ringan kan sebenarnya cc untuk cc 250 dengan horsepower 25.5 and then torque 23. Torque motor ni memang ringan dan pick up, itu confirm sesuai untuk main nak jantau, nak mencelah. Motor ni memang sedap. Dengan kapasiti tank 12 liter, and box pun boleh tahan juga besar sebenarnya kan. Tapi itu tak penting. Yang penting motor ni aku akan godek and then kita check, kita kaji motor ni adakah barang wear and tear dia senang kita dapat dan sama dengan barang motor apa, adakah mudah untuk dapat spare part ke, macam mana. Nah, jadi aku akan godek, tapi kita nak try dulu buat motor ni okey ke tak okey. So apa kelemahan motor ni, apa kelebihan, aku nak kaji. Aku terus terang beritahu je nanti. Okey, semua settle, jom kita bawa balik motor ni. Let's go.